Hari ni, jom ikut aku pergi kerja. Cuti sekolah ni aku nak settlekan satu lagi team. Aku expose sebab masa daerah hari tu, masa negeri tahun lepas pun, diorang ni di petikai. Kerja yang diorang buat tu bukan kerja diorang. So hari ni aku akan bawa korang tengok macam mana diorang bekerja sendiri. So disclaimer, apa? Mic ada kat situ. Disclaimer, diorang bukan TV PSS, aku bukan TV PSS. Diorang production diorang sendiri. Yak kita tengah tunggu yang lain. Yang lain sidai. Kita tukar plan. Sepatutnya kita rakam dekat rumah Mia. Tapi tak jadi. Kita nak rakam kat mana? Cerita ke? KL kau. Okay, kita tukar plan. Kita ada sponsor. Jadi kita akan rakam dekat. Jom ikut. Motor siapa belakang tu? Orang nak jalan kereta siapa punya? Baik dengan aku. Cakap 5 minit. Ini dah masuk 8 minit. Dah sampai. Okay. So kita akan shoot dekat. Kita nak shoot kat mana hari ni? Hotel apa? Apa? Hotel Tasmania tu nama kartun. Okay. Barang semua dah angkat. Pasang dulu kamera punya bateri. Nailah. Kau dah start ambil video untuk kredit. Cepat dulu. Sabar. On light tu. Pakai warna oren? Lampu tu warna oren. Dia buat watak apa hari ni? Untuk Apa? Pakkan macam darah pakai apa? Gincu. Gincu dengan eyeshadow. Gam yang dalam kelas dia guna. Lama lagi ke? Nurin? Lama. Dia sebagai fotografer dan editor. Saya memakan. Yang luka. Okay, real. Setting untuk poster. Okay. Mia dari luar, Mia dari sini. Tapi ada kasut kan? Nailah, kasut please tolong. Almari. Our director is want to give a instruction. 1, 2, action. Hai, kau siapa? Akulah hantu phone. Hantu phone tu apa? Hantu phone ni selalu tangkap budak-budak macam kau yang asyik main phone malam-malam macam ni. Sini, aku tunjuk kau apa jadi kalau kau asyik main phone malam-malam macam ni. Bukan isik lah, asyik. Asyik. Berapa scene Nurin kita settle lagi ni? 5. Kita 5 scene. Ada berapa lagi scene? 6. Jom kita turun dulu lepak bawah sementara tunggu Mak Mia sampai. Untuk mengucapkan terima kasih sebab apa? Sebab bagi pinjam bilik untuk hari ni. Sebenarnya hotel ni milik Mak Mia. Kalau nak tahu sebenarnya hotel ini adalah milik Mak Mia.